Okey. Okey, Okey. terima kasih. Okey. Boleh cerah? Boleh. Itu buang, itu lambung punya buang. Okey, Itu nak tak boleh ikat pakai. kejap. Hari ini kita telah membawa beberapa inisiatif kerajaan madani yang mempunyai matlamat untuk membawa pembangunan yang benar-benar sampai kepada rakyat, bukan sahaja dari segi angkutan awam, kemudahan dan infrastruktur, tetapi yang dapat memberikan manfaat terus kepada komuniti. Di Kampung Bukit Tembiang ini, saya ucapkan terima kasih kepada RAC yang telah memperuntukkan RM50,000 untuk melaksanakan penambahbaikan melalui sesi libat urus bersama penduduk. Antara cadangan yang diberikan perhatian ialah penambahbaikan barang raya, bongbong rumah, sistem pemparitan serta kemudahan lain yang benar-benar diperlukan oleh komuniti. Kita mendengar dulu apa yang diperlukan oleh penduduk sebelum projek dilaksanakan. Sebagai ahli Parlimen Seremban, saya akan top up lagi peruntukan RM50,000 kepada JPKK. Menjadikan inisiatif 100,000 untuk membantu khususnya baiki bongbong rumah dan sebagainya. Saya lihat ramai juga warga emas dan juga warga penunggang motosikal yang hadir pada hari ini. Banyak motosikal dekat luar. Jadi hari ini kita ada menyediakan topi kaledar baru kepada penunggang-penunggang motosikal supaya boleh menukar topi mereka. Setiap inisiatif yang kita buat bukannya untuk perancangan semata-mata, tetapi kita harap dapat membantu masyarakat di seluruh negara. Kehidupan dan keharmonian masyarakat majmuk di kawasan Tembiang ini memang sudah lama terjalin. Sama-sama kita menghayati dan sama-sama kita hidup aman dan damai dan bekerjasama antara satu sama lain demi masyarakat tercinta kita. Nak bawa untuk anak? Ada anak? Mana? Ah? Saya. Student. Okey, student.